Assalamualaikum semua. Hari ni hari terakhir ARC di Sepang round 2. So dalam kejohanan ini diorang ada buat satu timing untuk fan boleh datang ke paddock. So inilah suasana dia. So pada waktu ini tim-tim akan buka meja kat depan dan tunjuk diorang punya motor, diorang punya merchandise. So dia akan bagi dekat fan. Kalau stiker, kalau barang-barang biasa boleh je ambil, tak payah buat apa-apa. Macam inilah suasana dia. Jom saya tunjuk macam mana keadaan suasana di dalam Litar Sepang ni. So korang boleh tengok ada yang tim yang beratur nak ambil barang dia, mungkin barang dia padu lah. Banyak orang dapat hari ni. Banyak orang. Ambil gambar. Oh, gambar. Ya. Boleh. Antri lagi boleh. Putar lagi boleh. Sorry. Hop. Alright. General. Kalau Zack buat lagi. Okey, baik. Betul lagi. Dah buat ya. Oh, dapat rim bang? Dapat rim bang. Oh, baik tu. Ada. Baik. Tapi kena share lah. Satu. Bukan depan semua belakang. Okey. Ini peminat kita. Ya Allah, peminat turis Terima kasih orang support. Baru nampak hari ni. Rawa. Kenal pakai spek macam ni. Okey. Terima kasih support Jalan-jalan lagi. Alhamdulillah ada juga yang kenal kita turis. Datang dari jauh turis datang semua Ada alhamdulillah kata serve apa yang kita usahakan selama ni nampak diberi perhatian oleh peminat. Kita lagi semangatlah untuk buat konten. Satu, dua, tiga. Dengan inisiatif macam ni, peminat dapat berjumpa idola rider diorang yang minat. Yang minat dekat racing, yang minat dekat contoh Hafiz Syahrin, Zakuan Zaidi, Azroy dan semua yang kata terlibat dalam kejuaraan dunia. Diorang yang bersaing di Asia ini korang boleh jumpa depan-depan. Maksudnya memang boleh beramah mesra, boleh selfie, boleh sign, minta sign bang, minta sign boleh. Itulah kata keunikan yang dibawa oleh penganjur iaitu TWMR. Dia membawa pengalaman lebih baik lah. Dan saya harap kejuaraan ini makin lama makin berkembang. Walaupun ramai cakap, ramai tak tengok race lokal ke race Asia ke, korang silap. Sebab saya tengok dia punya sambutan ni sangatlah meriah guys. Sangatlah meriah. Jadi memang kita tahu ada peminat dia tersendiri. Walaupun dia orang mungkin tak datang kat sini sibuk kerja ke apa, tapi dia orang tengok live. Dia orang tengok live motor racing untuk Asia Road Racing ni. Jadi kata so, memang kata tak ada tandingan lah. Dia punya peminat ni memang support dan ramai je orang minat racing ni. Jadi suasana-suasana macam ni yang amat diperlukan oleh industri pemotoran. Jadi kita boleh lebih fokus untuk membangunkan macam mana lagi kita nak tarik pengunjung, iaitu meminati sukan ini dan biar sukan ini berkembang. Jom saya tengok lagi. Kita pergi lagi.
Dia berada ni pakai radio two wheel je. Okey, baiklah. Thank you support. Hey! Pilihannya sangat-sangat best guys. Jadi ramai yang datang support. Alhamdulillah. Kita punya industri ni masih ada demand, tahu tak? Jadi kita kena full gas sokong semua pelumba negara yang bersaing dalam Asia Road Racing untuk Sepang round 2 ni. Stay tune, banyak lagi video-video yang akan kita buat lepas ni. Dan alhamdulillah sampai di sini saja. Apa-apa kita update lagi. Stay tune.